Yang tak pernah berhenti berjuang demi rakyat, demi impian dan harapan. Gual Ipoh menjadi saksi perjuangan ini takkan terhenti. Tak kira warna panji perjuangan, kita sama jalan ini untuk semua. Gual Ipoh, koh maju semangat takkan layu. Setiap langkah demi rakyat tercinta. Gual Ipoh kita bersatu jadi satu. Perjuangan untuk masa depan semua. YB Bahari, suara rakyat sejati. YB Bahari berkhidmat untuk semua. Dari jalanan ke Dewan Suara Rakyat di bawah, pastikan impian semua menjadi nyata. Tiada yang tertinggal, tiada yang tergendala. Bila namanya disebut semua tahu siapa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Amar Speaker. Soalan tambahan kedua saya adalah apakah tadi dari Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri Besar menjelaskan ada pengasingan dari segi staf untuk supaya berasingan, pengasingan kuasa. Apakah juga ada pengasingan bajet untuk kepada Dewan kita yang mulia ini supaya ada kuasa otonomi untuk mempertingkatkan ataupun menaik taraf dan segala bentuk bagi memperkuat dan memperkukuhkan Dewan Undangan Negeri Kelantan sebagaimana Dewan-Dewan Undangan Negeri lain. Terima kasih. Terima kasih. Nampaknya ahli yang berhormat kita sangat memandang tinggi ya tentang keunggulan kita katakan Dewan Undangan Negeri Kelantan. Itu pun sebenarnya pengasingan itu pun kita setakat ini mengikut kemampuan yang kita ada. Walau bagaimanapun ia memang termasuk dalam senarai yang akan kita kaji insya-Allah ya melalui ahli jawatan kuasa tersebut. Dan kita sudah pun jawatan kuasa tersebut sudah pun melakukan lawatan ke dua buah negeri dalam negara kita, satu ke Sabah dan satu lagi ke Selangor kalau tak silap saya, Sabah dan Selangor untuk melihat pelaksanaannya. Dan insya-Allah mana-mana yang kita mampu kita lakukan dengan segera. Adapun yang lainnya mungkin kita akan kaji untuk kita lakukan, kita laksanakan daripada masa ke semasa. Terima kasih. Silakan Guai Ipoh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Kepada Yang Berhormat Datuk Esko Pertanian kita, yang mana kita dapati banyak tanah-tanah terbiak ini, bolehkah kita satukan di bawah land bank ataupun tanah-tanah terbiak ini duduk di bawah satu land bank bagi memudahkan golongan belia untuk mengakses carian terhadap tanah terbiak di kawasan masing-masing dan melalui bantuan KPKB, Kepulauan Pertanian